Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Okay, so Lina, awak tahu tak hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak buat kuis untuk murid-murid dan guru-guru. Tapi murid-murid dan guru-guru jawapan dia berlainan sikit tau. Dia kena jawab jawapan yang salah je. Wow, macam menarik je. Alright, so sekarang saya bersama dengan Muhammad Hazim. Alright, so Hazim, pagi raya selalunya awak buat apa? Selalunya pagi raya saya selalu pergi berenang dulu. Alright, so hi guys. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Zikri. Okay, so Cikgu, tahun ni tema raya warna apa? Main basikal. Alisha, hari raya pakai baju apa? Alisha, pagi raya makan apa? Makan cacing. Baju raya warna apa? Raya awak buat kuih apa? Kuih. Siti balik kampung naik apa? Naik unta. Hai guys, bersama saya lagi dengan Amir. Saya ada satu soalan iaitu raya nanti ketupat makan dengan apa? Pasir dengan lumpur. Okay, jawapan yang bernas. Saya sekarang bersama dengan Cikgu Azam. Okey Cikgu, saya nak tanya Cikgu satu soalan. Saya nak jawapan yang salah sahaja. Okey Cikgu. Okey Cikgu, raya buat kuih apa? Kuih tapak kaki. Kuih tapak kaki. Kuih tapak kaki. Kuih tapak kaki. Okey, terima kasih Cikgu. So sekarang saya bersama dengan Harid. Betul? Harid. Okay, so Harid, tahun ni raya tema warna apa? Harimau. Hai, Lina di sini. Saya ada satu soalan untuk Aini. Malam raya buat apa? Buat homework. Jawapan yang bernas. Terima kasih. So, hi guys. So, sekarang saya bersama dengan Muhammad Taufik. Okay, jadi Taufik, selalunya raya, awak raya dengan siapa? Lembu. Lembu. Dengan lembu. Okay, itu sahaja. Okey, sekarang saya bersama dengan Cikgu Hani. Cikgu, saya nak jawapan yang salah sahaja. Bila Cikgu balik raya? Semalam. Terima kasih Cikgu. Bye-bye. Ha, sekarang ni saya bersama Muhammad Nakidin. Alright, so Nakidin, kampung awak dekat mana? Korea. Hi guys, so sekarang saya bersama dengan Cikgu Shazlin. Alright, so Cikgu kena jawab yang salah sahaja tau. Alright, so Cikgu balik kampung naik apa? Naik basikal. Main basikal. Alright, so itu sahaja daripada kami. Tapi sebelum tu, kita ada pesanan sikit untuk korang semua. Raya-raya juga, exam jangan lupa. Bye.